Okey, soalan SPP soalan 10. Nyatakan jenis haba yang terlibat apabila ais melebur. Ais melebur itu ialah daripada berpecah kepada cecair. Jadi haba yang terlibat untuk perubahan fasa ini haba pendam tentu pelakuran. Okey, ini adalah jawapan A. Haba pendam tentu pelakuran. Okey, soalan B. Berdasarkan teori kinetik jirim, jelaskan bagaimana ais melebur itu dapat menyejukkan air minuman. Okey. Suhu air minuman lebih tinggi daripada suhu ais sebab minuman panas masukkan ais nak sejukkan air minuman. Jadi apa yang berlaku ialah pengaliran haba dari air minuman ke ais. Okey, kemudian ais tu, ais akan menyerap haba. Haba tu kita panggilkan sebagai haba pendam. Haba pendam tentu pelakuran. Untuk melemahkan ikatan antara molekul ais. Jadi ais bertukar daripada berpecah kepada cecair. Okey, jadi suhu air minuman juga berkurang. Soalan C. Okey, berikan jisim air minuman. Okey, kemudian suhu awal air minuman, suhu akhir air minuman, muatan haba tentu air minuman, lagi satu ialah haba pendam tentu pelakuran ais. Jadi di sini ialah kirakan haba yang diserap dari air minuman apabila ianya disejukkan oleh ais. Jadi perubahan suhu awal 35 menjadikan 7. Sini ada melibatkan perubahan suhu. Jadi kalau nak kirakan haba Q sama dengan MC delta jisim M 0.25, C air minuman 4180. Okey, kemudian perubahan suhu ambilkan suhu yang lebih tinggi. Okey, suhu lebih tinggi 35 tolak 7. Okey, dapat 29260.00J. Okey, kemudian jisim ais yang melebur ketika air minuman disejukkan. Okey, ini adalah perubahan fasa Q sama dengan ml. Jadi jumlah haba yang diserap sama dengan haba yang dibebaskan. Okey, jadi di sini sini ialah jumlah haba tadi yang kira 29260 sama dengan M jisim yang perlu dicari. Okey, kemudian nilai L sama dengan 3.34 darab 10 kuasa 5. Jadi M sama dengan 0.0876 kg atau tuliskan dalam bentuk piawai 8.7605 10 kuasa negatif 2 kg. Okey, soalan D ini menunjukkan struktur asas sebuah peti beku yang kecil. Okey, jadi tidak dapat mampu membekukan 400 kg ayam yang diperlukan sebagai bahan masakan untuk sebuah majlis. Jadi sini ada satu jadual yang menunjukkan spesifikasi peti beku JKLM.
di sini anda dikehendaki menentukan peti beku yang paling sesuai digunakan untuk membekukan 400 kg ayam dengan berkesan. Jadi berikan sebab-sebab bagi pilihan anda. Okey, yang pertama sini ialah saiz. Aspek yang pertama, saiz peti beku. Okey, kemudian ialah kedua, bilangan lilitan kegelung kondenser. Haba pendam tentu penguapan ejen penyejuk. Muatan haba tentu kegelung penyejak. Okay, kemudian lagi satu ialah pilihan. Okay, saiz peti beku kita perlu pilihkan yang lebih besar. Okay, sini bagi pilihan besar dan kecil, jadi kita tuliskan besar. Okay, kenapa nak pilihkan besar? Dapat memuatkan lebih banyak ayam dalam satu masa. Okay, bilangan lilitan kegelung kondenser, pilihkan yang tinggi, bilangan lilitan yang lebih banyak. Okay, luas permukaan lebih besar, jadi lebih banyak haba dapat dipindah ke persekitaran dalam satu masa. Okay, haba pendam tentu penguapan ejen penyejuk, pilihkan yang tinggi. Okay, kenapa pilihkan yang lebih tinggi? Dapat menyerap lebih banyak haba dari bahagian dalam peti beku ini semasa penyejakan. Okay, muatan haba tentu kegelung penyejak, kita pilihkan yang sini rendah. Okay, tak boleh tuliskan nombor, mesti tuliskan tinggi, rendah, besar, kecil. Okay, muatan haba tentu kegelung yang lebih rendah. Okay, ia merupakan konduktor haba yang baik. Okay, lebih banyak haba sama dengan yang bahagian atas tu, dapat dipindahkan ke persekitaran dalam satu masa. Okay, pilihan di sini. Okay, saiz peti beku pilihkan yang besar. Okay, bilangan lilitan pilihkan yang tinggi. Haba pendam tentu pilihkan yang tinggi. Muatan haba tentu pilihkan yang rendah. Jadi pilihan ialah J. Okay, pilihan J. Okay, sebabkan yang disenaraikan di bahagian atas. Okay, soalan Terengganu soalan 9. Raja 9.1 menunjukkan sebuah termometer digunakan untuk mengukur suhu air sejuk dalam sebuah bikar. Okay, nyatakan konsep fizik yang diaplikasikan dalam sebuah termometer. Konsep fizik ini konsep dalam topik haba ialah keseimbangan terma. Okay, kemudian soalan B. Terangkan bagaimana sebuah termometer cecair dalam kaca
boleh ditentu ukurkan. Apakah maksud tentu ukurkan? Maksudnya skala diadakan pada termometer tersebut. Ini ada di dalam buku teks 4.1. Okay, yang pertama, termometer dimasukkan ke dalam ais beku pada 0 darjah Celsius. Baras turus merkuri ditanda sebagai kosong. Kemudian termometer masukkan ke dalam air yang mendidih pada 100 darjah Celsius. Baras turus merkuri ditanda sebagai 100. Panjang turus merkuri di antara tanda kosong dan tanda 100, iaitu dari 0 darjah Celsius sehingga 100 darjah Celsius, itu diukur kemudian dibahagikan kepada 100 sengkatan yang sama. Jadi setiap satu sengkatan itu mewakili 1 darjah Celsius. Soalan C. Jadual 9 menunjukkan reka bentuk dan spesifikasi 4 termometer JKLM digunakan untuk mengukur suhu badan seorang pesakit. Anda dikehendaki mengkaji spesifikasi semua 4 termometer, terangkan kesesuaian setiap reka bentuk dan spesifikasinya. Tentukan termometer yang paling sesuai untuk digunakan. Ini untuk mengukur suhu seorang pesakit, bermaksudnya julat suhu kita tak perlu sampai 100 darjah Celsius. Okey, di sini kita pilih julat suhu yang sesuai dengan suhu badan manusia. Okey, kemudian sini ada setiap gambar raja di sini ada 4 spesifikasi. Okey, yang pertama ialah yang sini mempunyai pencerup, yang lagi tiada pencelup. Maksudnya kita pilihkan mempunyai pencerup. Okey, kenapa perlukan pencerup itu? Merkuri tidak kembali pada kedudukan asal sebelum bacaan diambil. Okey, kemudian kedua ialah tube kapilari. Sama ada nak tube kapilari yang kecil atau tube kapilari yang lebar. Okey, sini pilihkan tube kapilari yang kecil. Okey, kadar pengembangan merkuri yang tinggi terhadap perubahan suhu yang kecil. Okey, sini maksudnya kepekaannya lebih tinggi. Okey, ketiga ialah dinding kaca nipis. Nipis ke atau yang tebal? Okey, sini ada dua pilihan. Dinding kaca sama ada nak tebal atau yang nipis. Okey, kalau tak pasti kita tengok yang julat dulu. Julat skala. Julat skala nak pilih, sini ada berikan dua julat skala. Jadi julat skala yang sesuai dengan suhu manusia ialah 34 darjah Celsius sehingga 42 darjah Celsius. Ini adalah julat suhu normal manusia. Okey, lagi satu ialah kita lihat 3 aspek ini dulu. Okey, kita lihat di sini kita nak pencelup. Okey, tube kapilari yang kecil. Okey, lagi satu ialah julat suhu. Julat skala kita pilihkan ini. Okey, bermaksudnya di sini kita nak pilihkan ialah J. Okey, tinggal lagi satu ialah dinding kaca yang lebih tebal. Kenapa lah lebih tebal? Supaya lebih kuat.
kuat tidak pecah. Okey, kemudian pilihan J. Soalan D, sekeping keranjang aluminium yang panas berjisim 0.75 kg pada suhu 320 darjah Celsius dijatuhkan ke dalam bikar kaca yang mengandungi air berjisim 1.4 kg pada suhu 27 darjah Celsius. Diberi maklumat tentang muatan haba tentu aluminium dan air. 1. Hidungkan suhu akhir campuran. Sini ada dua jenis bahan. Bahan yang pertama ialah keranjang aluminium. Lagi satu ialah bikar yang mengandungi air. Di sini jisim ialah sama dengan 0.75 kg. Air, sini lebih kepada kita nak lihat air. Air jisimnya sama dengan 1.4 kg. Kemudian ialah suhu. Suhu ialah 320 darjah Celsius. Suhu di sini ialah 27 darjah Celsius. Kemudian aluminium dimasuk ke dalam air. Jadi kemudian keseimbangan terma tercapai. Suhu dua-dua adalah sama. Jadi suhu akhir itu, katakan suhu akhir sama dengan T. Di sini perbezaan suhu untuk aluminium. Kita tengok tuliskan dululah tenaga haba. Haba yang dibebaskan. Haba yang dibebaskan oleh aluminium sama dengan haba yang diserap oleh air. Sini ada perubahan suhu, jadi kita gunakan rumus Q sama dengan MC delta. Kita gunakan rumus Q sama dengan MC delta perubahan suhu. Jadi pertama ialah jisim 0.75. C aluminium, muatan haba tentu aluminium 900. Perubahan suhu kita gunakan suhu yang lebih tinggi tolak suhu yang lebih rendah. Kemudian di sini untuk air, sama guna MC delta. Jadi di sini jisim 1.4, muatan haba tentu air 4200. Ada di sini. Kemudian ialah perbezaan suhu yang lebih tinggi ialah T tolak 27. Jadi nilai T, tekan kalkulator akan dapat jawapan 57.172 darjah Celsius. Pada paksi yang sama, lakarkan graf suhu melawan massa untuk logam aluminium dan air. Paksi ialah suhu melawan massa. Suhu. Paksi suhu, paksi Y suhu darjah Celsius melawan massa. Massa gunakan saat. Jadi satu suhu yang paling tinggi 320. Kemudian lagi satu ialah 57. 172. Lagi satu ialah 27. Kemudian kita labelkan yang
Kita lakarkan graf untuk aluminium dulu. Aluminium ialah dari 320 menjadi 57. Okey, kemudian untuk yang air dari 27 menjadi 57. Okey, ini adalah untuk air, ini adalah untuk logam aluminium. Okey, kemudian soalan nombor 3. Nyatakan perubahan suhu akhir campuran jika air tersebut diisi dalam bekas yang logam. Kalau isikan di dalam bekas yang logam, haba akan hilang, akan diserapkan juga oleh logam tersebut. Jadi suhu akhir akan berkurang. Jadi sini berkurang. Okey, ini adalah semua jawapan untuk soalan ini. Soalan Melaka, soalan 9. Raja 9.1 menunjukkan sebiji balon berisi udara diletakkan dalam satu silinder berombor. Soalan A. Apakah maksud tekanan? Tekanan sama dengan daya berluas. Daya yang bertindak per unit luas permukaan. Okey, soalan B. Terangkan apakah yang berlaku pada balon pada Raja 9.1 apabila ombor ditolak ke dalam dan kemudian ditarik keluar. Sini ada dua keadaan. Keadaan pertama ialah apabila ombor ditolak ke dalam. Okey, lagi satu ialah apabila ombor ditarik keluar. Okey, apabila ombor ditolak ke dalam, isi padu udara dalam silinder berkurang. Ini akan menyebabkan tekanan dalam silinder, tekanan udara dalam silinder bertambah. Isi padu berkurang, tekanan akan bertambah. Jadi akan menyebabkan saiz balon berkurang. Sebab tekanan tinggi akan menyebabkan saiz balon berkurang. Okey, lagi satu keadaan ialah apabila ombor ditarik keluar. Ditarik keluar isi padu udara dalam silinder bertambah. Tekanan udara dalam silinder berkurang. Jadi saiz balon bertambah. Okey, soalan C. Berdasarkan Raja 9.1, isi padu udara terperangkap ialah 1800 cm padu dan tekanan 410 kPa. Apabila ombor ditekan, tekanan menjadi 590 kPa. Okey, 1. Hidungkan isi padu udara terperangkap dalam silinder tersebut dalam unit SI. Ini berkaitan dengan udara iaitu gas. Jadi maksudnya ini berkaitan dengan hukum gas. Okey, kalau soalan kiraan hukum gas kita gunakan PVT. Tapi di sini selalunya dua kuantiti fizik yang berubah. Kita lihatkan ialah isi padu dan tekanan. Isi padu dan tekanan. Jadi di sini rumus yang digunakan ialah PV. PV sama dengan PV. PV1 V1. P2 V2. Sini kita tuliskan dulu rumus ni. Okey, P1 V1 sama dengan P2 V2. P1 keadaan 1, tekanan sama dengan 410 kPa, V1 1800. Okay, kita nak tukar kepada unit SI sebab jawapan isi padu nanti nak unit SI. Okey, sentimeter padu.
nak tukar kepada meter padu negatif 6. P2 sama dengan 590 Pascal. Okey, kita nak dapatkan isi padu udara terperangkap dalam silinder. Okey, V2 sama dengan 1.2508 darab 10 kuasa negatif 3. Soalan 2 berdasarkan jawapan soalan C1. Okay, hitungkan nilai X pada darjah 9.1 jika luas permukaan ombor ialah 0.2 meter persegi. Sini kita lihat darjah X tu di mana. X ialah ini, tinggi. Okay, ketinggian. Okay, kita sudah dapat tahu isi padu. Okay, daripada jawapan atas ini. Okay, kemudian isi padu sama dengan luas darab dengan X. Okay, isi padu sama dengan 1.2508 darab 10 kuasa negatif 3. Okay, sama dengan A. A sama dengan 0.2. Okay, darab dengan X. Jadi X sama dengan 6.25 darab 10 kuasa negatif 3 meter. Soalan D. Darjah 9.2 menunjukkan sebuah pam basikal. Berdasarkan maklumat dalam jadual 9, anda dikehendaki menentukan spesifikasi yang paling sesuai untuk memilih pam basikal yang cekap dan tahan lasak. Terangkan kesesuaian bagi setiap spesifikasi dan berikan sebab untuk pilihan anda. Okay, saiz silinder, kita pilihkan saiz silinder. Okay, yang cekap, kita pilihkan saiz silinder yang lebih besar. Kita ikutkan sini besar atau kerja pilih besar. Ombor pilihkan yang ketat. Bahan yang digunakan untuk padan, okay, pilihkan besi. Besi tuang. Okay, tapak. Pilihkan tapak yang besar. Okay, di sini. Okay, silinder besar. Ombor ketat. Bahan yang digunakan untuk padan, pilihkan yang besi. Tapak pilihkan yang besar. Jadi pilihan ialah P. Okay, saiz silinder besar sebab boleh memanfaatkan udara dalam kuantiti yang besar. Okay, ombor pilih ketat. Okay, lebih kenyal. Okay, lebih kenyal. Lagi satu ketat udara. Bahan yang digunakan untuk padan, pilihkan besi tuang. Boleh menahan tekanan yang tinggi. Tapak besar lebih stabil. Okay, pilihan P. Okay, ini semua jawapan untuk soalan ini. Soalan pelis soalan nombor 8. Darjah ini menunjukkan susunan radas untuk menentukan muatan haba tentu bagi bongkar aluminium. Okay, apakah yang dimaksudkan dengan muatan haba tentu? Okay, muatan haba tentu C bagi suatu bahan ialah kuantiti haba yang diperlukan untuk menaikkan suhu sebanyak 1 darjah Celsius bagi jisim 1 kg bahan itu. Okay, ini adalah maksud dalam buku teks anda. Okay, soalan B. Berdasarkan darjah 8.1, nyatakan ciri-ciri yang sesuai bagi bahan pada radas untuk memperoleh muatan haba tentu bongkar aluminium dengan tepat. Okay, 1. Bahan palutan. Bahan palutan kita gunakan tisu boleh.
Okay, atau kamu boleh gunakan kain kapas. Okay, atau ada yang gunakan kain fil. Okay. Sebabnya mengelakkan haba terbebas ke persekitaran. Okay, pelapis dasar letakkan di bahagian bawah. Boleh gunakan polystyrene. Okay, atau gunakan kayu. Okay, sebab pun sama mengelakkan haba terbebas ke persekitaran. Okay, nombor 3, kuasa pemanas rendah. Pilihkan tinggi. Kadar peningkatan, kadar perubahan suhu yang lebih tinggi. Soalan C. Blok aluminium yang berjisim 1 kg dipanaskan selama 5 minit menggunakan pemanas rendah. Okay, ini 5 minit yang cikgu masukkan sebab sini tak ada maklumat tentang masa. Okay, dengan kuasa 200 W. Perubahan suhu yang direkod ialah 63 darjah Celsius. Hidungkan muatan haba tentu blok aluminium itu. Okay, muatan haba tentu simbol ialah C. Okay, sini gunakan pemanas rendah, bermaksudnya tenaga elektrik tukar kepada tenaga haba. Tenaga elektrik PT sama dengan tenaga haba. Okay, P sama dengan kuasa. Kuasa ialah sini 200 W. Masa 5 minit. 5 minit perlu tukar kepada saat. Okay, jisim sama dengan 1. Q sama dengan MC delta sebab ada perubahan suhu. C nilai yang tak ingin dicari di sini. Okay, perubahan suhu 63. Jadi C sama dengan 952.38 100 kg -1 darjah Celsius -1. Okay, semua ini adalah jawapan soalan pelis nombor 8. SMKA soalan 9. Raja 9.1 menunjukkan seorang doktor menggunakan sebuah termometer untuk mengukur suhu badan seorang budak. Okay, soalan A. Nyatakan maksud suhu. Suhu adalah darjah kepanasan sesuatu objek. Okay, kemudian B. Merujuk kepada konsep keseimbangan terma dan prinsip kerja termometer, terangkan bagaimana seorang doktor dapat memeriksa suhu badan pesakit semasa pesakit mendapat rawatan. Okay, soalan B ini sama dengan soalan percubaan Pulau Pinang nombor 10 bahagian B, sama. Okey, jadi di sini cikgu ambil jawapan sama je dengan soalan tadi Pulau Pinang. Termometer diletakkan di bawah litar pesakit. Okey, termometer sentuhan terma dengan badan pesakit. Jadi sebabkan suhu yang lebih tinggi pada badan pesakit daripada termometer. Okey, sini boleh tambah satu ialah suhu badan pesakit lebih tinggi daripada suhu termometer. Okey, jadi pemindahan haba bersih dari badan pesakit ke termometer. Jadi selepas seketika keseimbangan terma tercapai. Okey, apakah keadaan keseimbangan terma ialah kadar pemindahan bersih adalah 0. Suhu termometer adalah sama dengan suhu badan pesakit. Okey, soalan C. Satu bahan dalam keadaan berpecah. Okey, ini adalah berpecah.
Okay, percisim 0.05 kg. Okay, dipanaskan dengan menggunakan pemanas rendah 240 V 0.1 kW. Okay, kemudian raja ni menunjukkan lengkung pemanasan bagi pepecah tersebut. Okay, pepecah, kemudian suhu mala di sini dia akan tukar kepada cecair. Jadi bahagian yang terakhir ini adalah cecair. Okay, ini soalan ni serupa dengan soalan percubaan perak nombor 9 bahagian C. Hanya nilai suhu dengan masa sahaja yang berbeza. Okay, cara kiraan adalah sama. Okay, soalan yang pertama, okay, haba pendam tentu pelakuran bahan itu. Iaitu kita ambil kira dengan menggunakan bahagian yang tengah di mana suhu adalah mala. Haba pendam tentu pelakuran maksudnya daripada haba yang diserap semasa bahan tersebut berubah daripada cecair kepada berpecah kepada cecair. Okay, di sini ini dipanaskan dengan pemanas rendah tenaga elektrik sama dengan tenaga haba. Haba di sini tenaga haba ialah ml sebab perubahan fasa tanpa perubahan suhu. Jadi di sini kuasa sama dengan 0.1 K, 0.1 K, K kuasa 3. T ialah 3.6 tolak 1, maksudnya 2.6 darab 2.6 minit kena tukar kepada saat darab 60. Sama dengan jisim di sini 0.05 KL. L ialah haba pendam tentu pelakuran 312.000 J kg negatif 1. Okay, boleh tambah 2 tempat perpuluhan di sini. Okay, kemudian soalan nombor 2. Soalan nombor 2 ialah tentukan muatan haba tentu bahan C dalam bentuk cecair. Maksudnya di bahagian yang terakhir sini, bahagian cecair. Okay, sama juga gunakan tenaga elektrik, panaskan. Jadi ada perubahan suhu tersebut Q. Tapi Q di sini adalah MC delta sebab ada perubahan suhu. Jadi sama kuasa 0.1 10 kuasa 3. Masa ialah 4.8 tolak 4.8 tolak 3.6 ini. Okay, minit kena darab dengan 60 sama dengan M 0.05. C nilai yang perlu tentukan. Okay, kemudian lagi satu ialah suhu 218 tolak 78. Jadi nilai C sama dengan 1028.5714 Joule kg negatif 1 degree Celsius negatif 1. Okay, ini jawapan untuk bahagian 2. Okay, yang berikutnya ialah bahagian D. Bahagian D ini menunjukkan sebuah kelalang termos yang digunakan untuk mengekalkan suhu kopi panas untuk jangka masa yang lama. Okay, mengekalkan suhu kopi panas untuk jangka masa yang lama. Okay, di sini gambar raja tentang kelalang termos itu. Okay, sini ada aspek penutup. Okay, kemudian luang P. Luang P ialah luang di sini yang telah ditunjukkan pada gambar raja. Okay, lagi satu ialah tiup dinding 2 lapis diperbuat daripada. Okay, lagi satu ialah tiup dinding 2 lapis disalut oleh. Okay, buat pilihan. Selalu tuliskan soalan sebelum anda menjawab supaya tak ada ketinggal mana-mana bahagian. Okey, supaya dapat 10 markah yang penuh. Okey, di sini kita pilihkan dulu mana bahagian yang mana satu aspek yang confirm kamu tahu dulu. Okey, luang P mesti nak vacuum. Ok,
Okey, supaya haba tidak boleh dibebas keluar. Okey, penutup, pilihkan penutup yang plastik perongga. Okey, tube dinding 2 lapis. Okey, dibuat daripada kaca. Okey, kemudian disalut oleh cat berkilat. Kalau sesiapa yang pernah lihat ke lalang termos yang pernah guna, kamu akan nampak di dalam adalah kaca dan dia adalah berkilat di dalamnya. Okey, penutup. Okey, tuliskan jawapan dulu. Penutup ialah plastik perongga. Kenapa gunakan plastik perongga untuk penutup? Boleh memerangkap udara panas, udara di dalam. Okay. Mengkurangkan kehilangan haba ke persekitaran. Ruang P adalah vacuum. Mengkurangkan kehilangan haba ke persekitaran. Melalui pengaliran dan atau perolatan. Tube dinding 2 lapis dibuat daripada kaca. Okey, sini ada maklumat tentang muatan haba tentu kaca dengan muatan haba tentu kuprum. Di sini kamu boleh nampak ialah muatan haba tentu adalah tentu lebih tinggi, mengkurangkan kehilangan haba ke persekitaran. Tube dinding 2 lapis disalut oleh cat berkilat. Okey, dapat memantulkan haba daripada dinding lalang termos kepada kopi. Okey, jadi pilihan di sini, pilihan ialah W. Okey, ini adalah jawapan untuk soalan SMKA soalan 9 topik haba.